Dari kejauhan ini, lihatlah rumah kita. Sebuah titik biru yang terapung dalam lautan kegelapan. Segala kebisingan, segala kekalutan, segala kepenatan hilang ditelan kesunyian. Di sini dalam buaian nebula bintang-bintang dilahirkan. Daripada debu bintang inilah kita semua dijadikan. Setiap atom dalam tubuhmu pernah menari di sini. Jutaan mentari berkumpul, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Betapa singkatnya hidup kita jika dibandingkan dengan usia mereka. Namun riwayat mereka juga ada penghujungnya. Sebuah kematian yang gilang gemilang menyebar benih kehidupan baru ke seluruh semesta. Ada juga misteri yang menelan cahaya itu sendiri, mengingatkan kita bahawa ada penamat yang tidak dapat dielakkan. Di hadapan tarian kosmik yang memakan masa jutaan tahun ini, segala gelisah dan cita-cita kita terasa tidak lebih dari sekelip mata. Dunia-dunia lain yang sunyi menanti tanpa penghuni. Adakah kita sendirian dalam pencarian makna di tengah keluasan ini? Dalam kekosongan inilah kita seringkali menemukan diri kita yang sebenar, terdedah dan rapuh. Namun dalam kegelapan sentiasa ada keindahan, kilasan keajaiban di tengah perjalanan yang meletihkan. Semuanya berlaku di dalam dakapan agung ini. Kita kembali kepada titik biru pucat ini. Tempat segala suka dan duka kita bermula dan berakhir. Dunia ini, kehidupan ini, hanyalah sementara. Segala kepenatan yang kau rasa akan berlalu. Carilah ketenangan, bukan dalam dunia yang fana, tetapi dalam kesedaran bahawa engkau adalah sebahagian daripada sesuatu yang jauh lebih besar dan abadi.